Segmen Jeps. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Justin Kluivert. Jika sebelum ini Kluivert dikeluarkan sekitar minit ke-70, kini lebih memeningkan. Kluivert kini bertindak sebagai super sub sahaja. Game week lepas, Kluivert diletakkan di bangku simpanan. Ada yang mengatakan ini ialah rotasi pemain yang direhatkan oleh jurulatih mereka secara bergilir-gilir. 2 game week sebelum ini, Semenyo ialah mangsanya. Namun dengan hanya tinggal 2 game week sahaja, menyimpan pemain dengan risiko rotasi adalah tidak relevan. Tips kontroversi game week ini, jual Alexander Isak. Isak bukan lagi Isak yang kita kenali pada awal musim. Dari segi stats, tidak terlalu banyak perubahan, tetapi penyudah beliau agak tumpul. Isak masih mendapat peluang-peluang besar, namun sifat klinikal beliau di hadapan gol kian merudum. Isak bakal berhadapan pertahanan Arsenal di Emirates game week ini. Pertahanan The Gunners masih mengekalkan stats terbaik Liga setakat ini. Ini pasti menyegarkan Isak untuk memulangkan mata serangan. Elakkan membeli Morgan Gibbs-White. Walaupun merekodkan 13 poin game week lepas, saranan hamba hindari Gibbs-White. Rancang yang dikatakan menjadi buruan Manchester City ini bakal berhadapan pertahanan West Ham yang baru sahaja merekodkan rekod tanpa bolos game week lepas. Namun disebabkan prestasi Gibbs-White yang tidak konsisten, membeli beliau game week ini ialah risiko. 13 poin game week lepas dikatakan netizen adalah tidak mengejutkan kerana dari corak pulangan mata aset yang bermain pada posisi nombor 10 berhadapan Leicester pasti membawakan poin yang padu kebanyakannya. Elakkan juga membeli Dan Burn. Walaupun cemerlang game week lepas seperti Isak, aset-aset Newcastle perlu anda elakkan. Namun tidak seperti Isak, Burn masih boleh anda simpan dan hanya letakkan beliau di bangku simpanan asbab kerana kondisi harga B40 beliau. Burn dan rakan-rakannya bakal berhadapan barisan serangan Arsenal yang sedang memburu kemenangan bagi mengesahkan slot kesaingan Liga Juara-Juara musim hadapan. Pertahanan Newcastle bakal diasak bertubi-tubi pada jangkaan hamba. Oleh itu, mata tanpa bolos seakan mustahil. Beli Ollie Watkins. Hanya beliau dan Wood sahaja penyerang yang cemerlang pada game week lepas. Game week ini, Eze menjadi pembelian paling popular menjelang deadline pada jam 1 pagi awal pagi Sabtu. Namun seperti KDB, mungkin hamba ulang, mungkin Eze juga bakal mengikut jejak badi pembelian popular musim ini. Misi kita di video kali ini ialah mencari Eze 2.0 dan Watkins ialah calon sesuai game week ini. Watkins bakal berhadapan pasukan Spurs yang dikatakan bakal menurunkan barisan terkuat beliau. Namun bagi hamba, ianya hanya main game Postecoglou sahaja. Mana mungkin beliau ingin mengambil risiko cederaan pemain sebelum perlawanan akhir Piala Eropah. Beli Bukayo Saka. Selepas hanya merekodkan keputusan seri 0 sama game week lepas, perlawanan The Gunners game week ini ialah perlawanan wajib menang bagi mereka. Pertembungan di Emirates ini bakal menjanjikan serangan bertali arus dari The Gunners. Dengan ketiadaan beberapa pemain utama seperti Rice, Moreno dan juga Trossard, minit permainan Saka semakin terjamin walaupun beliau baru pulih dari kecederaan. Dengan tugasan sepakan penjuru kanan dan juga tugasan penalti, Saka boleh anda beli game week ini. Simpan Cunha. Jika anda seperti hamba membawa masuk Cunha kerana mendapat info Mamush diletakkan di bangku simpanan, simpan sahaja beliau game week ini. Terdapat 2 situasi. Pertama, Wolves bakal berhadapan pasukan kedua Palace sekiranya Palace menjuarai Piala FA hujung minggu ini. Dan yang kedua, Wolves bakal berhadapan barisan terkuat Palace sekiranya mereka dikalahkan City dalam perlawanan akhir itu kerana Palace perlu memberikan persembahan terbaik mereka di laman sendiri buat kali terakhir musim ini. Simpanan Cunha agak berisiko, fikir-fikirkan. Simpan juga Yoani Wissa. Wissa juga antara pengganti terus Mamush selepas dikabarkan Mamush tidak menjadi kesebelasan utama game week lepas. Namun Wissa dengan meriahnya mengecewakan pemilik baru beliau. Bukan sahaja beliau blank, Wissa membawakan 1 kad kuning kepada pembelian baru ini. Namun saranan hamba, simpan Wissa.
Brentford bakal berhadapan pasukan Fulham tanpa dua pemain bertahan mereka, Lukic dan Robinson. Ini bakal memberikan sinar buat Wisa game week ini. Segmen Maulana. Milenkovic menjadi pilihan Maulana game week lepas. Amat-amat mengecewakan. Dengan Leicester di laman sendiri pun Forest dibolosi. Apalagi yang ingin dikatakan. Level pilihan hamba bertaraf. Maulana ketum. Maulana hadir dengan Cole Palmer game week ini. Dikala pengurus fantasi mengkapitankan Watkins game week ini, hamba dengan pilihan unik hamba. Palmer bakal berhadapan pasukan United yang akan membuat rotasi pemain. 2 gol dari bekas perancang City ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf ke laut. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.